Nak bunuh dah buat besok nembak ah. Oh, tak baik apa ya, biar dulu. Masuklah dalam kereta sini. Ambil lah nak dia pun ambil gambar. Ambil gambar. RM5. Sudah slow. Slow ni. Dah lagi minta RM5. Oh, nak pergi-pergilah sedekat sikit dengan dia. Tak lah. Nak besok tadi kena dah. Nak nembak tadi. Nak besok ke Dayak tu. Benda jarang kita tengok tak kata tembak lah. Gajah senang je kat zoo. Ni tengah mengawal ni bukan senang. Ha. Nak cuba cara gitu ke? Boleh ke? Kurang lagi. Habis dah. Habis zoo lah. Dekat sikit. Oh, tidaklah. Nanya. Tidaklah, dekat-dekat dengan dia apa. Kalau payah apa, bagi dia suruh dia lari kan ya? Ada? Kalau dia tak ambuh dia, suruh dia lari lah. Bunuh dia, alah, bukan tak nak bunuh. So. Ni daripada paya bawah ni. Sungai ni. Mana dia sekor pai toksi, sekor singkilang. Ha? Sekor pai toksi, sekor singkilang ni. Jam lebih ada. Dia biasa lama ke, 3-4 jam. Pandai sampai dengan kalian. Sampai dengan jalan. Balik kan batu. Masuklah dalam van. Saya belakang. Kau lah. Orang putih. Kau sekor eh. Kau sekor mah. Atau kain nak? Kau lah. Atau kain nak? Ha. Letih apa? Mana lagi jadi? Ni rekam. Dah. Oh, yang ni dok lagi. Yang masa ni dok lagi. Mau apa? Dah. Apa lu? Tak selesai dah gini, tak kira lagi mah. Tak ni. Tak tahu saya menang nak. Okey. Lah, Pak Wer ada. Pak Wu. Bawa ala dia apa? Menang, siapa menang? Oh, kita berdagang siapa menang. Apa dia mana? Nampak dah, awak nampak. Weh, clear punya. Tahu lagi minta duit RM5. Tengok, tengok. Minta RM5. Nanti sampai tengah jalan ni. Yalah. Kalau dia nempah tu maut lah dia, itulah dia. Pergilah balik sudah-sudah tu. Buku dah hanya hitam ni. Sebab dia lain-lain dulu tu. Belum dapat kawan. Buka pintu van, masuk van tu. Weh, lawan helmet. Pakai bodoh. Bukan senang nampak depan mata. Bukan senang dapat. Dah tengah mata, tengah ngawek tu. Tengah kelari tak sempat. Kau hilang video ni. Dah ayat kena tembak ke dah. Kayak yang penting nak berdiri tu. Nak berdiri lah, tu buat berdiri lah. Nanti dulu kau tengok hujan panas ni. Mudah ayat. Nak tembak? Ya. Dung. Clear maunya. Dah, tadi dah masuk dalam semua. Dia pusing balik. Mana? Dia masuk dalam semua dia pusing tengok kesan besar-besar tu semua kesan dia. Ha. Ha. Kesan dia tu. Rupanya kesan besar-besar lalu tu rupanya dia mengawal biasanya. Bukanlah ular besar tu. Biasa kita ini besar ni besar perahu ni. Rupanya dia mengawal memang dia bergulung-gulung. Berbelit-belit dia. Ini kalau besok Dayak dua-dua sekali ni. Gila.
Nembak tepat, tembak kepala. Kalau kena Ah, betul tu. nembak tepat. Tapi kepala tak duduk diam itu. Susah agak. Sudah lah. Abang okok tadi mah, Dok?